Orang berada tu jatuh siul. Alamak. Ada roborok lah, robokok. Ada apa ni? Oh, dia minta jalan Ya ke ya Robi? Ini kedai dia punya bos banyak baik hati. Assalamualaikum, a very good morning everyone. Dah lama rasanya tak buat video Saya minta maaf lah sebab macam-macam lah urusan kehidupan ni yang nak kena disettlekan. Urusan, masalah kan. Jadi sekarang lah baru ada kesempatan untuk cedok balik. Korang macam mana? Sihat ke? Geng-geng cedok macam mana? Banyak bangau ke? Banyak masyuk? So pagi ni saya nak pergi ke Serdang Motorcycle. Sebenarnya saya dah dapat kerja lah dekat sana, masuk diorang punya marketing department. So hari ni saya nak pergi inilah, sign agreement. Bukanlah saya kerja tetap dengan orang, contract basis, based on project lah saya bekerja tu. Sebab yelah bidang yang saya masuk sekarang kan lebih kepada motovlog kan. So dia relate lah dengan apa projek yang Serdang Motorcycle ni nak buat. Harapnya dengan usaha sama dengan Serdang Motor ni, boleh kembangkan lagi lah horizon saya punya bidang. Jadi kalau dah habis saya settle sign agreement apa semua, saya dah boleh start project. Lepas daripada tu saya cedok lah cedok lah, dapat 3-4 job ke syukur lah kan. Tak adalah nak job banyak sangat. Saya target dalam 4 job ke sudah lah. Okey, jom kita mengalir ke Serdang Motor. Kita tengok dia punya proses macam mana. Lepas tu saya bawa korang lah untuk cedok. Alright, let's go. Saya tak tahu kenapa saya lalu sini sebenarnya. Pergi Seri Kembangan kan. Patut saya dulu pelan je. Alamak. Ada roborok lah, robokok. Ada apa ni? Oh, dia minta jalan Tak tahu kenapa dia lompat pagar sebelah tu. Owner kereta tu, Honda City tu, bahan Poliflex tu. Saya tak tahulah apalah halnya tu. Ke brother tu tak tahan sangat, terkencing. Itu Serdang Motor. Ini dia. Rasa saya kan kedai ni macam baru ni, yang branch ni lah. Sebab dia ada 2 branch. Satu yang ni lah, yang utama. Satu lagi yang dekat Seri Serdang. Yang dekat Seri Serdang tu saya pernah datang sebab nak usah motor bersis waktu tu. Okey kan, kita dah selesai. Tadi dekat Serdang Motorcycle. Lepas tu saya datang Yu Huat ni lah. Saya betulkan rantai ni. Tengah cari-cari ni sebenarnya job untuk Lala Move ni. Lepas tu bila dah habis tadi sign agreement semua, saya pergi makan dekat food court tu. Tu yang sebelah ni je. Singgahlah kejap. Sambil-sambil itu tengoklah job. Mana job dia? Tak adalah job-job best. Jadi saya rasa saya pergi dulu isi minyak kat Petronas. Lepas tu saya bangau lah kat sana tunggulah job. Ada pula job dari Serdang ke Teluk Poli Menggarang, RM28. Kena lalu 60 km, RM28 je. Teruknya harga. Kalau RM40 tadi saya ambil juga kan. Ni 28 60 kilo. Mengarut. Mungkin dah tengah hari kot. Biasanya Lala Move ni job-job kencang, high fare pagi-pagi. Saya keluar awal pukul 10 tadi, ada urusan. Job yang ada belas-belas tapi distance dia jauh-jauh lah. Makan model lah. Okey, dapat satu job. Kita ambil lagi satu job. Bismillah. Kapit
Bismillah. Dapat guys. So South City, saya rasa dua-dua South City ni. Saya kapit dua je lah. First South City ke Subang, second South City ke Puchong. So kita pergi ke South City dulu. Kita collect lah. Kita hantar yang Puchong dulu, baru kita hantar Subang. Alright. Okay, let's go. Cuaca betul-betul menerkam. Sebaik kita pakai lengan panjang. Satu job harga fare 17.50 sen, satu 19. Pada saya okey lah kan untuk job kapit. Dan yang bagusnya dua-dua pick up adalah dekat dalam South City. Mudah lah kerja kita. Tak adalah nak ke hulu ke hilir kan. Ni panas-panas macam ni biasanya nak hujan ni. Saya hujan ke panas ke okey je. Ini sekarang kita dah tercampak ke Subang, Puchong. Harap-harapnya adalah job balik sebab saya target nak ada 4 job saja untuk hari ni. Yalah, saya pun start lambat kan, pukul berapa dah. Syukurlah 4 job. Tengok kiri, tengok kanan. Biasanya orang dia main langgar je bulatan ni. Suka dia je main masuk je walaupun ada kereta tengah dalam bulatan Ayo, sempit lah. Apa macam ni? Okay, kita follow dia. Dah sampai dah tempat pick up kita. Malas lah nak masuk dalam. Dulu banyak tau motor dekat dalam ada tempat parking khas tu, kau nampak tu kan. Lepas tu dah tak ada dah. Rider pun nak malas dah. Lala semua sidai dekat tepi jalan macam gini je. Yalah, bukan lama sangat. Jom dia ambil. First pergi dekat LG dulu. Lepas tu jog yang lagi satu. Dua-dua RM17 lah guys. RM17 20 sen, RM17 40 sen. Bukan 19. Satu lagi LG juga. Ni LG ke? Entah. Jom kita tengok depan tu. Ni LG ke G? Syazwan sana. Okay. Hello Tylo. Lala move. Mana? Puchong. Syazwan adakah? Jual. Ya, betul. Jual. Betul. Okay. Okay, thank you. Hello Tylo. Pomeng handphone. Ini. Ini apa? Ya, saya. Okay. Okay, thank you. Collected. Yang merah ni CME. Yang lagi satu tu RNJ. Okay. Oh yo, jauh ke nak nampak. Tapi tak ada hal lah Dah collect. Yang ni yang first tadi. Ini CME. Ni RNJ. Jangan salah pula Salah mengamuk. 1 bintang kita kena. Okay, bismillah. Pergi Puchong dulu. Sahkan muatan. Lepas tu yang job lagi satu pun kita sahkan juga muatan. Jimat masa kita Nasib baiklah pick up setempat aja. So kita pergi yang Puchong dulu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Cepat bang. Dah nak merah bang. Bergayuk pula tengah jalan brother ni. Boy. Awet boleh tunggu bang. Kita tak boleh tunggu. Tapi kan saya pernah aksiden patah kaki. Koyak lah saya punya tapak tangan. So kalau korang nak glove yang macam saya pakai ni, dia siap ada apa tau. Dekat tapak tangan ni ada satu lekuk yang belah ni untuk protection lah dekat tapak tangan. Penting sebab bila kita jatuh tu kita nak pegang jalan, nak tahan diri kan. Tidak koyak belah situ. Lepas tu dia ada protection dekat sini lah.
Dekat buku 5 tu. So kalau korang nak, korang tengok link dekat bawah, okey? Jadinya tercekik lah jalan, macam kucing tercekik tulang. Dua lorong jadi satu lorong je. Sempit lah dia. Tengok tu, paip bocor lah kat bawah macam. Dia korek balik. Patut pun. Yang tu urgent lah, memang tak boleh nak tunggu malam. Kena siap cepat tu. Tapi jalan mengalir ke Kirara ni memang jam lah sepanjang masa. Siang malam jam. Tak faham kita. Lepas tu jalan dia beralun-alun pula tu. Waze dia suruh masuk Kesas. Tapi saya pelik, kenapa pula? Sebab location kedai tu dekat Bandar Kirara kan. Kenapa nak masuk Kesas pula? Baik, saya lalu sini aja ha. Alamak, orang berada tu jatuh siul. Oi, harap bukan barang berharga lah. Tak ada kereta lalu lagi tu. Harap tak kena penyek pun. Kalau dia buat dalam move ke apa kan, barang customer jatuh tu, Masya Allah, nak kena ganti tu. Kalau barang telefon, makan model beratus-ratus bosku. Itulah pentingnya dia box je tak. Saya walaupun saya tak pakai bag lah lama tu, saya ada box yang secure. Sebab saya memang ambil barang kecil je. Korang yang duk kecang-kecang saya mana bag tu, saya bukannya ambil job bag to you pun. Saya ambil job-job kecil. Kalau ada bag to you punya job tu, saya takkan nampak. Jadi cerita dia, saya akan hanya nampak job-job kecil lah. Unless dia tipu, dia tak letak back to you kan. Yang tu memang azab dia, saya nak mengangkutnya. Macam job yang 3 kotak 2 kotak almond tu. Itu nasib baik lah ada tali. Kalau tidak tu, ya Allah, mau saya letak dekat perut saya depan ni lah. Macam mana saya nak control handle-nya. Tempat drop off Puchong ni bukannya Bandar Kirara, dia dekat Puchong Perdana. Ni kita terus je lah Puchong Perdana kan. Sempat tak? Ya, sempat boys. Oi, apa langgau tu? Sakit perut kot. Sangka baik aje lah. Okey, inilah tempatnya. Susah ni kalau tak ada traffic light kan. Bumper pun tak ada. Macam mana gaya tu? Okey, ini jalan kita punya lah. Ni kot, ni Salam Gadget ni. Tingkat atas tangga kiri klinik anda. Mana klinik anda? Saya tak ada klinik. Macam mana dia suruh saya hantar kat klinik saya pula? Merepek saja. Ni yang mana? CME yang warna pink tu lah. Betul Ni CME. Okay. Yang ni job ni kredit, so tak perlu kutip duit. Memang dia dah kasih. Assalamualaikum, Lalamove nak hantar. Jom ambil gambar je Lambat lah pula. Tak ada internet ke apa? Saya ambil gambar signboard je lah bang. Terima kasih bang Internet tak berapa elok. Line saya ni kalau dekat dalam bangunan dia memang out sikit lah. Kat luar okey, mantap. Okey, mari kita ke lokasi yang seterusnya. 16 km, RM17. Bismillah. Ya Allah, rasa nak minum apa? Saya rasa nak minum Nescafe Ice lah, ya Allah. Banyak orang jual-jual ni, tapi kalau beli sekarang, bawa motor jalan jauh, menitik-nitik air atas motor. Tu yang saya malas tu.
Better kalau nak minum kan, kita lepak pot dekat kedai. Tu baru sahdu. Kok tang lu. Sambil kono-kono air Ni sambil bawa motor, sambil minum, tak ada nikmat sangat. Sekadar hilang dahaga boleh lah. Dari Puchong nak pergi ke Subang sampai kena lalu Elite memang tak ada jalan lain ke? LDP ke? Dah sampai dah Putra Height. Weh, panas-panas ini macam tak boleh ini macam atap mau pengsan Kita mesti cari air juga, air sedap-sedap. Cendol ke? Cendol boleh, tebu boleh. Kita tengoklah mana yang lalu depan mata kita Kalau semua ada depan mata, semua lah kita minum sampai kembung. Ni kalau dapat air wuduk masjid minum pun sedap juga ni. Tu ada Masjid Putra tu. Jalan ni kosong, tapi hijau, tak ada kereta. Tak efisien lah traffic light kat Malaysia ni. Kalau jalan macam ni kan, buat bulatan sudahlah. Banyak resource boleh jimat. Traffic light macam ni melambat-lambatkan trafik sebenarnya. Memang ada tempat yang kena ada traffic light, tapi ada setengah tempat kawasan residential tu tak payahlah kan. Buat bulatan sudah. Angga marah kan tengok puasa. Ni one way, tapi I don't care man. We are motorbikers. Mana kau? Kita kena Golden Taste Chicken Rice ni pun mantap juga. Mampus. Ai terlepas dah ke? Ni ke? Ni lah macam. Halo, Lala Move. Halo. Ya, sudah sampai Bos, dekat itu bau hot kah? Bukan. Itu depan lagi. Itu KNA Gadget. KNA. Ya. Okay. Alright, sampai. Pin di sini kedai depan tu Mana lah kita tahu. Ni KNA Gadget. Halo Tylo. Berapa? 17.20 sen. Ya ke ya Robi. Ini kedai dia punya bos banyak baik hati punya. Nanti siapa nak repair phone, apa phone boleh buat? iPhone, Android semua boleh lah. Dia bagi kita extra RM3. Okay, thank you bos Syukur settle lah job yang nombor 2 ni. Baik gambar lu. Alright, mana kedai boleh minum ni? Thank you Leng Chai, Tylo. Saya berhenti rehat jap sambil minum-minum. Lepas tu saya carilah job mana job yang boleh kapit lagi. Kita kepit lah dia kan. Tak cukup kepit ketiak, kita kepit dekat celah kangkang. Boy, comel akak ni. Macam tak ada mamak, serius lah. Aku minum juga buat tahu fufa tu kang. Jangan, orang tengah darurat ni. Mana kedai mamak ni? Hayya, tak ada mamak lah. Tu apa? Lokman Station. Apa tu? Di Pak Man. Okey lah, boleh lah. Sudah buka ke belum? Kalau belum buka, buat apa pergi? Ni pun wrong way ni. Takkan saya nak pusing-pusing pula. Tu nasi sup powder pun ada. Salai di Salai Cafe pun ada. Kak, dah buka ke? Dah. Saya nak minum je boleh? Nak minum saja. Boleh? Oh my god! Wow! Si baik boleh. Tidak, saya cari tengah panas ni. Saya bukan saja haus, tapi saya mengantuk ni. Kalau saya lena dekat surau ni, mau 2-3 jam juga saya terlelap kan.
Oh, selesa kedainya. Rehat kat jap panas kak. Kak boleh tumpang cas kak? Sini saya buat kepala charger saya. Allah hai. Okey. Dah kak terima kasih. Okey geng, kita dah dapat dah jok kapit. Let's go. Boleh tak sini? Tak jatuh tak? Panas tapi dia tak nampak tanda-tanda nak hujan. Tapi okey lah, saya dah rehat. Adalah tenaga sikit nak berjalan. Ini macam dokumen. Ni job ketiga. Saya hantar last sekali lah. Sebab ni dah dekat dengan Hulu Langat, dengan rumah saya dekat dah. Job yang kedua dari Shah Alam tu. Shah Alam ke Puchong tu yang saya hantar dulu. Kedai tu air murah lah. Tempat pun selesa, ada aircon. Korang pergilah support kedai tu. Kedai orang Melayu kita tu dekat Putra Heights ni. Department nama dia. Pergi support, okey? 81. Ni nombor berapa? 81 8 mana? Ni 8. Yeah. Lama. Oh tu. Ni Betul. saya punya motor rosak, saya pakai motor lagi satu. Boleh? Tasik Vista Resident. Okey. Dekat guard house nanti ada orang ambil lah. Okey. Hantar file. Okey. Terima kasih Follow. Salah sikit. Nanti follow TikTok saya. Apa dia? One Pes. WANPES. WordPress. Baik. Nanti keluarlah video awak dua. Tak minta izin keluar. Terima kasih. Kan senang gitu. Okey, barang dah ambil. Daripada awal tadi dia tunggu dah. Dia kata motor nombor lain. Yelah, motor saya yang register ni rosak. Saya pakai motor lagi satu. Kita pergi tempat pick up yang lagi satu, Metaval Engineering. Barang yang ni lambat tak apa. Dia kata letak kat guard house je. So saya assume barang tak urgent lah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Ada Thai tea, ada air kelapa. Mantap. Tadi waktu haus, air kolah pun kita boleh bedal. Ni dah kenyang macam ni. Saya order air 2 tau tadi. Neslo dengan 5 ais. Sampai naik kembung dah. Terpaksa saya ikat mati air 5 ais tu. Yang dekat bawah ni. Sampai tersendawa-sendawa lah. Bahaya overdose air ni. Macam mana lah nak kurus macam gini. Saya semalam makan sekali je sehari. Yalah, kita ni hari-hari makan je kerja kan. Kejap-kejap kudap. Kejap-kejap berkudap-kudap. Nasi bukan main banyak. Kita ni makin tua, organ kita makin tak efisien lah kan. Jadi kita nak kena jagalah. Janganlah overload sangat kita punya organ tu. Asyik mengunyah, dia kena bekerja kuat. So bagilah organ kita rehat, okey? Tapi masalah macam saya ni, walaupun makan sehari sekali semalam, tapi balonnya air manis pula. Itu yang tak sihat je tu. So kena laju. 6 5 4 3 2 1. Alah, air saya jatuh lah guys. Bukan rezeki saya. Itu yang saya malas tu. Bawa air atas motor, bawa dah laju kan. Dah terbang dah air saya. Tak apalah, yang penting traffic light saya lampu warna hijau. Yeah.不知来要笑我是我要朋友啊，让我
你起老老年纪呀，我们心相注于心上。Okay, dah nak sampai dah depan tu. Dia kilang-kilang. Kalau waktu jam sebenarnya saya malas nak lalu sini. Serabut lah depan ni. Ni dah pukul 4 dah. Nampaknya jalan belum start jam lagi lah. Dia dah start pukul 4.30 sekarang 5. Korang tengok lah. Yang naik motor pun boleh tekanan jiwa lah. Oh, diorang main pancungnya. Boleh ke itu macam? Saya ni malas nak mancung-mancung sebenar-benarnya. Tak formal lah. Yalah, memang nak elak panas. Tapi saya takut. Kan kereta nak masuk ke kanan kan, kita pancung, ada risiko yang besar lah. Dia bukan apa, kalau kau nak langgar lampu, kau kena make sure kau tak menyusahkan orang. Itu je. Contoh pukul 2 pagi kan, dekat kampung-kampung traffic light tu kau nak pancung juga, dia tetap salah dari segi undang-undang jalan raya. Tapi at least jangan menyusahkan orang lah kan. Ni banyak kes accident, kau langgar lampu, kau tak tengok kiri kanan, kau pancung orang punya jalan. Itu yang berdosa lah kan. Langgar traffic light, lampu merah ni sebenarnya tak berdosa dari segi hukum. Yang berdosa kau menyusahkan orang. Itu je. Dari segi undang-undang dia salah lah. Jadi rider-rider tolonglah beringat, jangan menyusahkan manusia. Apa kelama berbenarnya traffic light ni? Cedok kat brother ni. Nice. Bangunan apa warna orange saja ni? Macam pagoda tau. Kan pagoda biasa warna orange kan. Yalah, syarikat Chongnam kot. What do you expect man? Tak ada kereta. 42. Nombor 42. Hai. Dah lama bang? Baik bang. Adakah anda mempunyai hari yang baik? Ayat ChatGPT. Ayat-ayat skema. Itu kadang-kadang tak kecil ni kan. Hantar apa bang ni? Satu nasi ni saja bang. Kecil saja. Boleh lah. Ada kena. Gurau ni bang. Okey. Ikatlah seeloknya. Kang terburai ke kan? Tahunya elbow tinggal satu. Ikat dengan satu. Selesai. Okey, terima kasih bang Terima kasih. Kita hantar yang ni dululah. Sebab ni yang dekat. Dokumen ni kemudian. Setengah jam ke Puchong. Pelik betul. Padahal saya naik motor kan, jarak ada 16 kilo saja. Kenapa sampai setengah jam? Saya assume boleh sampai cepat lah 10 minit awal. Dia dah start dah. Perangai biasa dia, jam. Nak kena cilok tu pelan-pelan je. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Pelan-pelan je. Ni lalu apa ni, kesas. Pada pemandu-pemandu kereta kalau korang tengah berhenti kat traffic light tu kan, janganlah korang berhenti sama level dengan kereta sebelah. Kan side mirror dengan side mirror. Kita orang ni rider motor takut tau kalau tak lepas cilok tu menyangkut dekat telinga kereta korang tu. Kalau dia ada jarak sikit, kita orang boleh lah cilok sebelah menyebelah macam tu. 42 mana 40 ni kot saliran. Ya boy.
Lalamu bos. Nombor 42. 42. Hantar itu piping. Ni hari cuaca panas ha. Okay, ni. Ini. Kejap ambil gambar dulu. Okey. Thank you. Tak panas ke? Sampai dia berdiri dalam. Minum air lah. Ke tempat seterusnya 35 kilo. Siul. Okay, bye. Tak apalah, sebab kita pun nak kena balik rumah kan. Job ketiga selesai. Bunggah bang. Oh, Oriental Kopi. Sini kilangnya Orang kata sedap. Betul ke sedap Oriental Kopi ni? Sampai ada dua Mungkin satu distributor, satu marketing ke? Tak tahulah saya. Biasa diorang pecahkan kan company. Ada company manufacture, ada company distributor, ada company marketing. Kita jalan pelan-pelan. Saya tak nak bawa laju, bawa dalam 80 macam tu je. Sebab saya mengantuk sebenarnya ni. Amboi, jauhnya saya pusing. Patutnya saya keluar daripada sini tadi. Musing-musing pula. Ngambil minyak je. Patut saya keluar dari sini tadi. Tak apalah, jalan-jalan tak? Boleh tunjuk korang kilang Oriental Kopi tu. Mari kita luncur. Sini nama tamannya ialah Taman Mas. Betul ke Abang Jamil? Betul lah. Apa nama Kansai Pen tu? Kanasai. Kanasai tu apa dalam Mandarin? Macam kata tak elok tu. Aduh, traffic light. Saya tak nak langgar. Saya takut. Nampak tu? Kalau aku redah tu, kena sapu. Siap ada kincir angin Ada solar, ada kincir angin. Untuk power apa tu? Lampu ke? Yelah tu, lampu lah tu. Oh, sampai 2 sumber penjanaan dia. Bang, jalan bang, jangan main telefon bang. Tengok main telefon. Saya tak sukalah salah satu konsep traffic light ni. Tengok, bila yang ni dah tak ada kereta, lampu masih hijau, tahu? Dia dah membazirkan 10 saat setiap orang. Malah lebih daripada 10 saat lah. Cuba bayangkan ada 20 biji kereta kat belakang tu. 20 dah 10 saat, berapa minit lah. Jadi setiap sumber manusia tu dah membazir berapa minit? 10 minit, 15 minit. Itu baru satu traffic light. Kalau kita buat banyak traffic light yang tak efisien, berapa banyak human resource ataupun resource masa yang dah terbazir. Cuba kau bayangkan. Sini kalau lalu malam-malam ni sejuk ni. Hutan. Janganlah ada roadblock depan tu. Bismillah. Saya ni tak adalah takut apa. Cuma malas lah kalau tahan tu buang masa pula kan. Lesen saya sudah hidup. Road tax saya okey. Saya tak ada kesalahan lalu lintas. Saya tak kosong lah, senang cerita. Apa mau takut? Tapi tetap saya tak mau jumpa. Jaranglah saya jumpa. Dia kalau kita ni lesen mati kan, tentulah baru nak jumpa roadblock. Tapi kalau kita ni tak kosong, diisi, mencari juga roadblock, tak jumpa-jumpa juga. Cuba kalau kau tak renew road tax, kau tak ada lesen, memang kejap-kejap ada je roadblock. Apa hal dah? Macam tahu-tahu je diorang Kita di mana ini? Bandar Tun Hussein On Oh no, Balakong. Yelah kan, Bandar Tun Hussein On lah kan. Ni Aeon Cerah Selatan in between lah kot. Syukur kita dah nak dekat sampai.
di drop off job yang terakhir kita lah. Ya ke drop off terakhir? Yelah, penat lah, saya mengantuk ni. Gatal jubur. Sekarang scroll ada job, gatal pergi sapu. Job ke Salak Selatan ke kan? Mana lah tahu waktu-waktu puncak ni. Try scroll kalau ada job balik ke rumah. Alah, job yang RM8, RM10 mengalir ke Sungai Besi. Kalau ada kita ambil lah. Kalau dalam masa 10 minit tak ada, saya balik lah. Terus ni pun dah jalan mengalir ke Suka, highway Kedengkat tu. Sekarang saya keluar terus balik lah. Kalau tak ada dalam masa 10 minit. Scroll okey. Oi, bumper jom. Dia kata bubuh dekat guard house Okey, ni kot rumahnya. Bukan depan lagi. Weh, sejuknya depan ni. Nyamannya. Nyaman udaranya. Tu kot. Dia lah tu. Ini rumah elit cok. Orang rumah macam gini ni, korang bisnes apa siul? Kayanya. Kan? Kaya betul korang ni. Kenapa pula makan jalan ni? Ayo. Okey ke tak okey? Okey, ini dia. Letak dekat guard house. Inilah saya kata rumah elit tu. Guard house. Apa kena langgar? Saya dengar macam ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar? Bos, nak letak dekat guard house boleh Lalamove punya. Berapa unit nampak bos? Kejap. Dah lama pakai ini. Saya tak pakai beg. Ingatan dah lama pakai pen lagi sama red je. Boleh juga. Tak tahu, dia tak ada tulis lah. Tapi ada tinggal nombor. Ada Rina. Tak apa, nanti dia tahulah ambil. Itu orang hantar, dia cakap letak saja guard house, nanti ada turun ambil. Nama Rina. Thank you kesimpan bos. Pulang yo. Apa nama YouTube pak? One Pes. Nanti abang follow lah. One Pes. WANPES. Orang karu-karuan. Orang Jawa. Madura. Jadi? Bandung. Sunda. Yang itu biwir berem-berem jawir hayem. Okey. Tak pernah. Ada rezeki saya pergi, insya-Allah. Saya belum pernah kali. Kabarnya cewek-cewek Sunda itu cakep-cakep ya. TikTok bang, TikTok. Sama juga. Nanti abang cari ya. Nanti kita ngechat situ ya. Okey. Okey bang, selamat. Terima kasih bang. Alhamdulillah kita dah berjaya habiskan job yang keempat. Dah drop off dah dekat guard house as per instruction. Dan saya scroll tunggu tadi macam tak ada yang menarik. Tak best lah job dia. Jadi saya memutuskan untuk pulang lah. Kan? Pulang lah kita. Hari ni dapatlah 4 job. Jadi korang nilai lah sendiri. Berbaloi tak 4 job dengan fare yang sedemikian. Saya tak adalah serius sangat nak buat hari ni. Tapi yalah, disebabkan lang-lang ada kat luar tu, saya ada urusan dengan sedang motosikal. Jadi saya pun fikir ada masa buatlah kan. Kulit kelir koning cangkang jauh, ulun apa das tikung tariku, biwir barem-barem jawir hayam panung coklat kopi susu. Okey, saya rasa sampai sini saja motovlog Cedok untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Yang selalu support saya, yang selalu komen.
yang beri kata-kata semangat, yang kecam. Alhamdulillah, saya raikan semua pendapat tuan-tuan dan puan-puan, dan saya seronok sebenarnya sharing-sharing macam ni. Mana tahu ada yang dapat manfaat tu, Alhamdulillah. Anggap je ini satu hiburan. Jangan ambil serius dengan apa yang saya cakap. Mungkin apa yang saya tunjukkan example tu tak betul. Mana yang baik tu ambil lah, yang tak baik tu anggaplah dia sebagai hiburan. Okey, salam, berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.